Salam sejahtera. Saya Roni Bahari, saya seorang jurufoto di Politeknik Ungkoma. Mula saya berkecimpung dalam fotografi, dunia fotografi sejak 20 lebih tahun dahulu lepas lah. Bermula daripada hobi, lalu hobi menjadi kerjaya saya lah. Fotografi ni adalah sebahagian daripada kehidupan saya seharian lah. Lebih kurang dalam 10 tahun lepas, mula mempromosikan tradisi orang asli di dalam fotografi lah. Tujuannya untuk pertama, untuk meningkatkan jati diri anak-anak orang asli. Keduanya, saya ingin memperkenalkan kepada masyarakat umum tentang kebudayaan orang asli itu sendiri melalui fotografi yang saya hasilkan. Saya lebih memfokuskan kepada wajah lah, sebab saya suka portraiture, wajah dan juga kehidupan orang asli itu sendiri dari segi ekspresi muka dan juga pakaiannya. Dan kalau dilihat sebelum ini, kita melihat foto-foto orang asli yang diambil zaman British dulu, zaman hitam putih. Kebanyakan fotografi tu dia agak macam kurang menarik lah, dan juga ia memberi satu impak yang kurang baik kepada anak-anak muda orang asli. Jadi di sini saya memainkan peranan untuk meningkatkan keyakinan dan juga meningkatkan jati diri itu melalui fotografi yang saya hasilkan dengan menggambarkan wajah-wajah yang berkeyakinan, wajah-wajah yang ceria, wajah-wajah yang penuh kebanggaan dengan tradisi mereka. Saya mula mendokumentasi pada tahun 2022. Saya cuba mencari sejarah orang asli, tetapi agak kekurangan info ataupun kekurangan artifak. Jadi apa yang saya jumpa adalah artifak yang masih ada adalah lukisan-lukisan gua yang dilukis oleh nenek moyang kami terdahulu lah. Kalau dilihat lukisan-lukisan tersebut, dan juga ada lukisan-lukisan yang menggambarkan upacara tarian sewang dan jadi ini adalah pentinglah untuk saya ketengahkan, juga dokumentasikan lukisan-lukisan tersebut. Saya ada bekerjasama dengan agensi kerajaan seperti JAKWA dan juga agensi bawah kerajaan negeri seperti POT yang sentiasa memberi sokongan, memberi peluang dan ruang untuk saya berkarya. Jadi saya pernah juga terpilih hasil kerja-kerja saya dibawa ke Venice Biennale pada tahun 2022 oleh POT mereka memilih hasil kerja saya dan dipamerkan di sana lah, iaitu lukisan gua lah. Jadi ada dua artwork yang saya pamerkan di sana, iaitu satu video berdurasi pendek, itu hasil saya berkolaborasi dengan seorang artis iaitu Fadli Sabran, seorang pensyarah daripada UiTM. Gambar ini adalah gambar datuk saya yang sudah berusia 80 lebih tahun lah, dan dia, bagi saya, dia adalah seorang wira yang tak didendangkan. Pada zaman komunis, dia berjaya lah memberi maklumat kepada pihak berkuasa tempatan, dan sehingga tertangkapnya beberapa individu komunis yang berada di kawasan kami lah. Dan selepas itu dia berkhidmat dengan polis diraja Malaysia sebagai risik di hutan lah. Jadi bagi saya dia seorang individu yang hebat lah. Jadi saya rakam gambar ni dengan wajah yang dia tersenyum. Di sebalik senyumannya itu, dia memang seorang yang hebat dan tiada siapa yang mengetahuinya sebenarnya. jadi saya cuba keluarkan dia punya kehebatan tu melalui angle, low angle yang saya hasilkan. Saya tangkap, lepas tu dengan background di kawasan macam hutan kan, sebab untuk menggambarkan dia begitu mahir. Dia adalah salah satu gambar favourite saya lah.